Dalam video kali ni saya nak terangkan kenapa kita kena beli emas fizikal macam ni. Okey, yang ni 1 dinar 4.25 gram. Yang ni 0.5 gram sahajalah. Okey, kenapa kita kena beli emas? Yang pertama untuk elak daripada boros. So, saya nak tanya, berapa anda dah ada dana kecemasan? Ikut pakar kewangan, sekurang-kurangnya anda kena ada 3 ke 12 bulan gaji. So, maknanya contoh kalau gaji 3,000, anda dah ada 12 bulan gaji, 12 bulan punya gaji dalam 36,000. So, agak-agak dalam 36,000 dalam akaun maybank anda, so mesti kita akan rasa boros sebab kita rasa nak beli semua benda je. So, better 6 ke 12 bulan punya gaji kita bekukan dalam bentuk emas yang ni. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok harga emas dia semakin menaik setiap tahun. Dia 10% setiap tahun. Contoh, kita tengok 2015, harga emas dalam 150 per gram sahaja. Tapi sekarang ni 2025 berapa? Dia dah jadi 450 gram. 450 ringgit per gram. So yang itu yang kedua, harga emas memang akan naik. So yang ketiga, kita kena ada matlamat simpanan lah. So untuk emas macam ni, kita kena ada satu matlamat. So ada orang matlamat dia apa? Untuk pergi umrah. So dia beli emas, dia tambah gram setiap bulan beli emas. So dia nak pergi haji umrah. So bila dah dapat panggilan haji, so dia akan jual emas tersebut dan duit itu digunakan untuk pergi haji. Okay, lepas tu ada orang pula dia simpan emas ni dalam bentuk matlamat dia untuk wang kecemasan. Ada yang dia simpan dalam bentuk emas ni untuk anak punya tabung pendidikan anak-anak. So dia tak simpan dalam bank tapi dia beli bentuk emas. So bila anak lagi 18 tahun, anak nak masuk universiti, so dia jual semua emas ni dan dia bagi anak tersebut sambung belajar ke universiti lah. So dia tak payah perlu buat pinjaman pendidikan. Okay, itu kita nak tahu kenapa kita dah untuk simpan emas. So saya nak terangkan lagi kenapa kat mana pula kita nak beli emas ni. Kat mana kita nak beli. Okay, yang pertama dekat mana nak beli tu saya suggest beli dekat Public Gold. Sebab apa? Sebab yang pertama Public Gold ni dia ada patuh syariah. Dia ada sijil patuh syariah lah. Dia dah 2008. Dah dalam 17 tahun. 17 tahun beroperasi kat Malaysia ni. So maknanya kemudian dia ada 23 cawangan. Setiap negeri ada cawangan. So yang kedua, dia ada Public Gold ni, dia ada gap account. Gap account ni dia dalam apps handphone je. So senang. Kita nak beli emas dalam tu, nak jual emas pun boleh dalam gap account. Kita nak fizikalkan emas pun boleh, senang je. Kemudian dalam gap account tu juga dia ada EPP. Anda boleh bayar ansuran 6 hingga 12 bulan, 6 bulan ataupun 10 bulan. Contoh harga emas kan dia sentiasa naik. So anda nak lock kat harga ni, anda buat EPP, lagi 10 bulan baru anda keluarkan emas tersebut. So dalam gap account juga anda boleh beli sikit-sikit. So minimum RM100 sahaja anda boleh top up je sikit-sikit dalam emas, beli emas dalam akaun gap. So yang ketiga, senang nak keluarkan. Senang nak keluarkan emas fizikal macam ni. Yang pertama, dia boleh untuk emas 21.25 gram, dia boleh post je. Post pula berinsurans. Kalau tak dapat, boleh bagi tahu dekat Public Gold. Dia akan siasat dan dia akan ganti balik emas yang hilang tu. Kemudian dia ada ATM Gold. ATM Gold ni memang dia vending machine dekat banyak tempat. Dekat mall ada. Banyak tempat ada. So dia vending machine. So kalau emas macam ni saya keluarkan dalam ATM Gold. So dia daripada gap account kita tu, kita boleh keluarkan terus fizikal. Terus dapat on the spot. Okay, yang ketiga pula, bagi yang emas 21.25 ke atas, 10 gram, 50 gram, 100 gram yang besar-besar tu, terus je walk in dekat Public Gold. Buat appointment untuk ambil emas tu dekat Public Gold. Okay? Itu sebab kenapa kita beli dekat Public Gold. So bagi anda yang tak ada lagi akaun Public Gold ni, boleh pergi dekat 7-Eleven Bio. Dalam website ni ada untuk daftar akaun Public Gold. So daftar tu percuma je. Anda boleh tengok dulu dia punya apps macam mana. So lepas tu nak beli pun terus dalam gap tersebut. Okay, kita jumpa nanti.